Tak lama selepas itu, satu lagi kelemahan Muhyiddin terdedah. Krisis politik Perlis ialah titik tidak boleh undur. Pergolakan politik Perlis menjadi puncak kegagalan Muhyiddin menghormati rakan politik. Apabila Menteri Besar PAS meletak jawatan dan ADUN Bersatu mengambil alih, ia bukan sekadar pertukaran individu, ia pertukaran kepercayaan. PAS melihat ini sebagai pelanggaran persefahaman dan pengkhianatan rakan gabungan. Dan di mana Muhyiddin ketika krisis itu? Muhyiddin tidak bertindak sebagai pendamai, tidak menjadi pengimbang, tidak mempertahankan prinsip konsensus. Beliau gagal mengurus krisis dalam gabungan. Ini menjadi tanda beliau tidak fit sebagai calon PM. Oleh kerana kesilapan yang berterusan, akhirnya beliau meletak jawatan sebagai pengerusi PN. Ini bukanlah satu kejutan, ia pengakhiran yang dijangka. Peletakan jawatannya dilihat sebagai pengunduran kerana terpaksa, bukan merasa bertanggungjawab untuk memperbaiki kesilapan. PN tidak retak kerana PAS terlalu kuat. Tetapi PN retak kerana Muhyiddin gagal mengurus dan memandang rendah rakan yang lebih kuat daripadanya. Beliau salah membaca imbangan kuasa, memimpin secara unilateral dan beliau gagal membina konsensus. Sebaliknya, kepimpinan beliau dipandu oleh kumpulan kecil penyokong yang menggunakannya untuk kepentingan politik peribadi. Pergantungan yang keterlaluan dengan orang-orang di sekelilingnya akan menyebabkan beliau tersungkur. Ini adalah pattern bagi setiap pemimpin yang gagal memahami realiti politik. Sekalipun Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN, PN belum tentu boleh berjaya selagi Muhyiddin memimpin Bersatu. Selagi Muhyiddin memimpin Bersatu, Parti Bersatu akan menjadi duri dalam daging yang akan mengheret PN ke ruang kebencian rakyat. PN kini sudah retak menanti belah. Rakyat semakin bijak membaca naratif politik. Mana-mana pemimpin yang beriaya mahukan jawatan akan tersungkur dengan cita-citanya. Ingat kawan-kawan, politik adalah tentang realiti rakyat, bukan realiti tuan penasihat. Sekian saja analisa politik kita. Jumpa lagi dalam ruangan Nalar Politik. Bye!